Sekarang saya cuba buka plug. Tengok dulu. Korang boleh tengok sini sekarang tekanan tak ada. Saya buka. Tengok dia akan naik ke. Korang tengok dia punya tekanan tak akan naik. Dia punya pressure tak akan naik. Bar dengan PSI lah. Saya sudah buka. Korang boleh dengar dia ada suara. Dia suara bising oh. Macam ni oh. Macam nak meletup. Korang dengar? Ini suara bising. Kenapa? Kenapa akan macam ni? Oh, dia tak boleh starting. Dia tekanan tak ada naik. Jadi sini langsung tak ada angin. Oh, tak boleh naik tekanan. Sekarang saya akan tutup dulu. Saya buka dalam tengok. Okey. Kena macam mana buka dalam? Korang tengok ada 3 skru kat sini. Jadi saya guna inilah. Bukalah. Dia 8 lah. Ini 8. Jadi saya guna ini. Buka loh. Guna itu ini latchet wrench lah. Buka dia. Setelah buka sini side, korang tengok dia sini side pun ada. Jadi saya pun kena buka. Saya buka 4 skru sudah boleh buka dia. Okey. Jadi korang boleh tengok ini. Sekarang saya tengok ini. Oh, dia ada motor, ada kipas. Tetapi ini saya tengoklah. Saya rasa dia punya capacitor rosak. Kenapa? Korang tengok dia sini macam ada luka dia. Tapi tak apa. Saya buka tengok kenapa. Saya mau buka. Okey, ini tangan. Saya tukar ini port. Saya tukar 13 punya size. Buka dia lah. Jika korang ada minat ini socket drive punya wrench, latchet punya lah. Dia boleh ikat atau tutup. Dan ini socket drive, square drive lah. Pun boleh bagi kami tahu lah. Kami pun ada jual. Okay. Buka. Ini tulis 30 UF. Korang tengok. Okay. Jadi saya kena cek dia betul 30 UF ke. Saya boleh buka ini. Korang tengok. Okay. Ini dia punya tab. Buka luar dulu. Tapi kalau saya takut dia ada elektrik lagi, saya kena ambil pesi. Lepas dia punya elektrik lah. Oh, luar sentuh lah. Takut lah. Oh, kadang-kadang dia ada simpan sikit elektrik di dalam. Jadi saya buka, sentuh pesi dulu. Okay. Nanti saya mau testing dia ada 30 UF ke. Sekarang saya ambil ini multimeter yang kami jual punya. Okay. Saya guna ini test sebab dia ada banyak fungsi lah. Dia boleh test capacitor sekali. Okay. Sekarang saya tunjuk di ini mode. Okay. Saya tekan ini function. Tekan 1 kali. Tekan. Ini F. Boleh nampak ini F. Dia ada function F punya. UF lah. Jadi sekarang saya boleh cek. Cek ini berapa. Sentuh 2 tempat. Tengok ini dia 30 UF. Tetapi ini meter dia tunjuk berapa? Oh, dia tak stable dan dia tunjuk 4 point lebih 4.51 NF. Jadi dia sudah tak ada. Kalau dia okey lah, biasanya dia sekurang pun ada 28 29 30 UF macam ni lah. Tetapi dia NF dia lagi kecil, dia tinggal sikit. Jadi dia tak boleh start itu motor. Jadi kami harus kena macam mana? Okey, kami kena tukar satu lah. Okey. Sekarang ni tolong saya ambil itu capacitor mali yang kami jual ni. Nah, Sifu. Ya, betul. Capacitor ni 30 UF kan? Ya, betul. Kenapa dia bukan wire punya? You bagi saya pin punya. Saya macam mana pasang Wire punya dah tak ada stok lah, Sifu. Tak ada stok. You pergi kedai lencik cari. Tak nak lah, Sifu. Sifu lah DIY. Sifu kan pandai DIY. Ya, you mau saya DIY ah? Ya. Macam ni ah. Terpaksa lah. Terpaksa saya DIY lah. Pertama saya tengok dia belakang tak ada skru. Lama dia sini belakang ada skru, dia boleh ikat ini bracket mah. Jika ini tak ada skru, macam mana ikat loh. Terpaksa saya kena guna kabel tie ke. Tak apalah, nanti saya tengok. Itu wire pun tak ngam. Jika wire punya boleh terus letak, tetapi grid punya macam mana letak. Sekarang saya nak tengok ini capacitor yang kami jual, dia tulis 30 UF. Betul ada 30 UF ke?